Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita kedai pun ada tapak yang kereta ni. Murah-murah aja. Tahun 2011, Mazda CS9 ya, CS9. Okey, harga cuma jual 13,800 saja. 13,800. Boleh nampak cat masih okey lagi. Kereta ini tengah start lah. Tengah start. Enjin dalam senyap. Okey. Cat kira okey lagi ya. Cat kira okey lagi. Ini sebiji MPV ya. Dia boleh duduk 7 orang. SUV, MPV, tapi cc besar, 3.7 cc. Dalam macam ni. Sunroof ada bagi you. Lepas tu electronic seat, memory seat semua ada bagi you. 360 kamera ada ya. Kat sini. Okey, dia mileage 210 kat sini. Customer yang jual punya, dia nak jual. Fully leather lah, dalam original leather original leather. Tepi punya speaker Boss punya. Lepas tu belakang. Boleh duduk agak-agak lah 7 orang. Boleh duduk 7 orang. Belakang ada power boot. Tadi sudah try lah, power boot ada function. Tengok macam ni macam Lexus tapi ini CS9 lah, CS9. Cat masih okey lagi. Lepas tu cc besar, 3.7 cc. Lepas tu dia boleh duduk 7 orang, sunroof ada, power boot ada. Cuma lotek mahal lah. Lotek agak-agak 2000 lebih ya, 2000 lebih. Harga jual 13,800. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari ini kereta, boleh kontak saya, tanya ini kereta masih ada tak. Kalau ada apa murah-murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos thank you.